Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan technician smartphone terutamanya di Malaysia. Okay, hari ini saya nak perkenalkan satu tools yang baru di market Malaysia yang fungsinya untuk memudahkan kerja diagnosis ataupun troubleshooting terutamanya di bahagian motherboard smartphone. Okay, memperkenalkan RPS version 2, okay, daripada Pragmatic. Jadi ini adalah satu evolusi baru dalam dunia repair smartphone untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan smartphone, terutamanya untuk technician-technician baru yang masih lagi sukar untuk memahami kerja-kerja pembaikan smartphone, dan ini akan membantu anda untuk membuat diagnosis secara cepat dan tepat. Berguna juga untuk technician-technician yang dah lama, sebab technician-technician lama tak perlu lagi membuat kerja-kerja yang panjang, rumit untuk mencari kerosakan-kerosakan di smartphone. Okey, jadi jom saya nak tunjuk, saya nak unboxing apa yang ada kat dalam RPS daripada Pragmatic ni. Jom. Okey, di sini dia punya packing dia lah, macam ni keadaannya. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey, apa yang kita nampak mula-mula adalah dia punya ada dua kad sini, iaitu yang pertama adalah kad untuk activation, untuk activate RPS ni. Okay, dia akan keluar dia punya number activation lah. Okay, dan satu lagi kad, ini adalah activation untuk Pragmatic schematic. Dia bagi 6 bulan percuma, tapi nanti kalau tuan-tuan masuk login, dia akan bagi bonus lagi 3 bulan, makna tuan-tuan akan dapat 9 bulan. Dan kita tengok belah dalamnya apa yang ada. Dia bagi satu probe multimeter. Apa lagi ada, iaitu ni dia namanya RPS. Inilah tool yang kita nak gunakan tu. Okay. Kemudian ada satu charger, bukan charger, dia supply power untuk 12 volt, sebab RPS ni memerlukan supply 12 volt pada sini. So ini dibagi satu, dan itu saja. Untuk probe ni ada satu benda atau satu perkara yang saya nak bagi tahu. Okay. Jadi probe ni ada benda yang tuan-tuan kena buat, iaitu probe ni adalah probe sama je macam probe multimeter. Okay. Kalau dekat multimeter kita boleh cucuk terus, tetapi dekat sini kita akan cucuk dekat bahagian multimeter probe ataupun untuk DCPS lah, DC power supply. Okay. Jadi lazimnya kita gunakan untuk multimeter ni. Cumanya untuk cucuk ni dia ada benda, dia punya mungkin sebab baru lagi R&D dia tak berapa detail sangat benda ni. Jadi ada benda yang kita perlu modify sikit, iaitu kita buang dia punya salutan ni. Okey. Jadi barulah boleh masukkan dekat sini. Okey. Negatif, hitam ke hitam, merah ke merah. Okey. Inilah keadaannya lepas dah masuk, dan ini kita masukkan ke power supply lah macam biasa, ke plug macam biasa. Okey. Dan kita cucukkan ke sini. Okey. Kemudian kat sini apa yang kita nampak, kita lihat kat sini adalah bahagian data transfer. So ini adalah bahagian data transfer yang mana dia digunakan untuk pergi ke PC terus. Okey. So jadi ini contoh kabel yang kita sambungkan ke PC ataupun laptop kita, dan kita sambung terus ke type C dia tu lah. So ini setakat video yang unboxing. Okay, jom kita teruskan untuk video bagaimana installation ke PC kita. Okay, let's go.